Dalam bahagian 10, anda telah mempelajari cara-cara pengurusan wakil pengguna dalam portal My Invoice. Seterusnya, kita akan masuk ke bahagian 11 iaitu pengurusan sistem ERP dalam portal My Invoice. Melalui bahagian ini, anda akan mengetahui bagaimana sistem ERP diaktifkan dan diuruskan untuk membolehkan akses ke sistem My Invoice dengan menggunakan Client ID dan Client Secret. Mari kita lihat langkah demi langkah pengurusan sistem ERP dalam portal My Invoice. Untuk memahami dengan lebih jelas, wakil sistem ERP merupakan sistem ERP yang digunakan oleh pembayar cukai untuk mengeluarkan e-invoice dan diintegrasikan dengan sistem My Invoice. Untuk tujuan tersebut, pembayar cukai perlu mendaftarkan sistem ERP terlebih dahulu melalui portal My Invoice. Untuk mendaftarkan sistem ERP dalam portal My Invoice, klik pada ikon profil dan pilih Lihat Profil Pembayar Cukai. Skrin akan memaparkan halaman profil pembayar cukai. Seterusnya, scroll ke bahagian bawah paparan halaman tersebut dan klik pada butang ERP. Di halaman ERP, pembayar cukai boleh mendaftarkan sistem ERP baharu dan melihat senarai sistem ERP yang telah didaftarkan dalam portal My Invoice. Skrin pada halaman ini juga akan memaparkan nama ERP, Client ID dan tarikh luput Client ID. Untuk menambah sistem ERP baharu ke dalam portal My Invoice, klik pada butang Daftar ERP yang terletak di bahagian atas sebelah kanan paparan. Seterusnya, masukkan nama ERP bagi sistem baharu yang ingin didaftarkan. Pastikan nama yang dimasukkan adalah jelas dan mudah untuk dikenal pasti. Selepas memasukkan nama ERP, klik pada ruangan pilihan ini untuk membuka senarai pilihan yang tersedia. Seterusnya, pilih tempoh luput bagi Client Secret yang sesuai, sama ada 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun bergantung kepada keperluan sistem anda. Jika sistem ini merupakan sistem ERP utama syarikat, tandakan ruangan pilihan yang disediakan sebelum meneruskan pendaftaran. Setelah semua maklumat diisi dengan lengkap dan tepat, klik butang Daftar untuk mengesahkan pendaftaran sistem ERP baharu anda. Selepas pendaftaran berjaya, sistem akan menjana Client ID dan Client Secret secara automatik. Maklumat ini penting untuk integrasi ERP dengan sistem My Invoice, maka ia perlu disimpan dengan selamat. Setelah Client Secret disalin dan direkodkan, tandakan kotak pengesahan untuk mengesahkan maklumat telah disimpan dengan selamat. Kemudian, klik butang Selesai untuk melengkapkan proses pendaftaran sistem ERP. Setelah proses pendaftaran selesai, sistem ERP yang baharu ditambah akan dipaparkan sebagai baris item di dalam senarai ERP. Ini membolehkan anda mengenal pasti serta menguruskan sistem ERP yang berdaftar dengan mudah. Untuk menguruskan sistem ERP yang telah berdaftar, klik ikon 3 titik di hujung baris item. Ini akan memaparkan menu tindakan yang boleh anda pilih. Sekiranya anda ingin membuat perubahan, pilih Kemaskini. Kemaskini ruangan nama ERP mengikut keperluan, kemudian klik Simpan untuk mengesahkan perubahan. Jika anda ingin membatalkan atau meminda status sistem ERP sebagai sistem utama, klik pada kotak di sebelah sistem ERP utama untuk membuang tanda atau membatalkan status tersebut. Setelah itu, klik butang Simpan untuk mengesahkan perubahan. Jika anda perlu mendapatkan semula Client Secrets baharu, pilih menu Jana Semula Secrets. Fungsi ini akan menjana Client Secrets yang baharu untuk tujuan keselamatan dan kesinambungan sistem ERP anda. Seterusnya, anda perlu mengubah tarikh luput Client Secret semasa dan menetapkan tempoh luput Client Secrets yang baharu. Ini membolehkan anda mengawal jangka masa sah Client Secrets bagi sistem ERP anda. Untuk mengubah tempoh luput Client Secret semasa, klik anak panah untuk melihat senarai pilihan. Dari senarai yang dipaparkan, pilih tempoh luput Client Secret semasa yang bersesuaian. Pilihan ini akan menentukan bila tarikh luput Client Secret semasa anda. Seterusnya, pilih tempoh luput untuk Client Secrets baharu. Pilihan ini menentukan tempoh sah Client Secret sebelum ia tamat tempoh. Setelah tempoh luput Client Secret dipilih, klik butang Jana untuk menjana semula Client Secrets yang baharu bagi sistem ERP anda.
Selepas proses penjanaan semula selesai, client secret yang baharu akan dipaparkan. Pastikan anda menyalin dan menyimpan maklumat ini dengan selamat kerana ia diperlukan untuk sambungan sistem ERP anda. Setelah client secret berjaya dijana, tandakan kotak pengesahan sebagai bukti maklumat telah direkodkan dengan selamat. Seterusnya, klik butang selesai untuk menamatkan proses ini. Dengan selesainya panduan bahagian ini, anda kini mengetahui cara untuk menambah, mengemaskini serta menjana semula maklumat sistem ERP di portal My Invoice. Semoga panduan ini dapat membantu anda menguruskan integrasi ERP dengan lebih lancar dan berkesan.